Dah betul lah ni. Okay, dah. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to our channel. Jadi hari ni kita nak unboxing. Unboxing. Nak unboxing barang-barang panic buying Worth 5k plus, I think. Kaya. 5,000 lebih. Macam tu lah. Sebelum kegawatan ekonomi. Hey, orang tengah bercakap ni. Yang ni berapa ringgit? Okay, jom kita unboxing. Let's go. You nak unbox yang mana dulu? Banyak sangat benda kita beli hari ni. Ada yang sampai tertinggal-tinggal. A few moments later. Okay, let's go with the first bag daripada KKV. Ni semua beli like hari ni or like 2 days ago. Okay, first off kita ada ni daripada KKV dan juga kedai Echo. Oh, and Aeon. First off kita ada baju comel Yara. Oh, comelnya dia like 3 piece. Cacang. Kenapa beli kat Aeon baju diorang? Sebab kualiti dia bagus. Ini dia selalu beli kat Aeon. And quality dia after basuh a few times pun dia macam still okay. Tak apalah, mahal sikit tapi dia punya kualiti elok and good for their skin. Chanel. You pula, next you pula. Saya pula. Oh, macam cabutan betul ah. Next kita ada baju adik lagi. Baju adik lagi. Comel kan. Ni satu set ni. Satu set comel. So kita ada baju abang. Yang kita beli semua. Satu set. Senang. Tak payah nak fikir nak mix and match. Lepas tu kita ada baju abang lagi. Ni baju abang comel kan. So okay lah, seorang dapat dua set baju. Setiap bulan kita beli dua Yeah. untuk baju jalan. Ya Allah. Abang. Masing-masing dah makin besar. Orang unboxing so, yang kena beli depan baju ni. yang elok sikit lah. Sebab baju ni dah boleh pakai lama sikit. So kita ada topi untuk abang. Apa tu? Tulis apa tu? Dia tulis Mom plus dad go to me. Ni dia panggil apa? Bentuk apa? Bentuk apa? Kaligrafi. Ni lah Bentuk apa? mathematics. Embroidery. Bukan. Apa? Mathematics ni standard written method. Equation. Nah. Sembang apa ni? Okay, tu je kot barang dari Aeon. Kita ada juga barang dari kedai Eco. Beli barang budak-budak kat Aeon tu 300 lebih. Tong sampah. Tu sampah kapibara. Dan of course plastik sampah. Adik dah koyakkan beg ni. Thank you. Okay, lepas tu kita pergi barang KKV pula. First kali kita ada Yara punya bear. dog. Teddy bear. Teddy bear. Okay, ini teddy bear bukan teddy dog. Teddy doll. Teddy dog. Teddy dog. Mostly daripada KKV dengan Aeon semua barang adik dan abang je. So kita ada kereta. Sebab kereta ni kereta untuk adik. Ada comel. Kalau untuk abang macam tak sesuai. Buka lah. Abang, gambar lah abang. Abang. Ni abang punya, Tengok ni abang punya mystery box. Sebab muka dia macam Shin-chan sikit. So dia ada beberapa, ada 4 tau action. Ya Allah, abang, sabar abang. Yang tak nak yang ni. Buka yang tu. Nampak tak yang ni? Yang Piggy ni. So apa yang kita dapat pas bayar tu kat kaunter kan, ni semua cashier ni Taong. Dapat mana? Dia bagi yang ini. Dapat yang memang tak nak. Oing. Tak minta. Ban. Tapi dia boleh twist benda ni, lepas tu dia boleh bergerak. Abang, tu abang. Orang nak tengok tu. Orang nak tengok oing bergerak tu. Okay, boleh berjoget-joget. Okey lah, boleh lah. Macam mana nak pusing? Babi betul. Janganlah kacau. Jangan. Okey, dah boleh main kat tepi. Boleh main kat tepi. Kita tak boleh stres. Kita tak boleh stres. Comel je kalau dapat yang pink ni. Mana go for a drive ni comel. Tapi kita dapat apa? My ice cream. Takkan repeat dah. Takkan repeat. Tak apa, faham. Okey, lepas tu kita ada excavator untuk abang. Okey lah, KKV. Harga dia bahagian barang okey lah.
Cuba buka. Abang, tapi abang, ya Allah, rasa ni ialah unboxing paling kecoh Tengah ada kanak-kanak yang curious. Okay. On the other side, Yara dah koyakkan ni bag ni. Bagus adik. Good job. Ni adik punya. Cuba teka bag ni harga berapa ringgit. Bag kecil ni. I sangat terkejut harga dia RM70. Bag kecil comel macam ni. Ni apa? Oh, ni aiskrim. Okay. My ice cream. Lepas tu, ini mama dia punya. Shower cap. Yeah, shower cap. Panda. Oh, dah campur lah barang kat Guardian sekali. I campak dalam tu. So, ada body wash. Ada apa ni? Lipstick. Ada sponge. Apa? Sponge apa? SpongeBob. I'm out of here. Tak tahu. Oh, lepas tu tertinggal ni adik punya. Kita. Adik punya kita. Oh, ini saya punya. Beli kecil je sebab ni boleh tahan. 2-3 tahun je. 2-3 tahun? That's weird. Ni apa? Body scrub. Body scrub. I baca kat thread. Orang kata body scrub ni bagus. Jadi I cubalah, nak Try cuba. lah. Sebab kita FOMO. Kita try. Ya, itu FOMO. Bolehlah FOMO sebelum kegawatan ekonomi, boleh FOMO. Hari ni je banyak sangat kedai kita dah pergi. 3 kedai. Daripada Eco, KKV dan juga Aeon. Kedai-kedai ni pun dah RM70. Bayangkan lepas ni ekonomi harga naik macam mana. Ni entah-entah jadi RM100. So, tak payah beli. Saya beli. Saya beli? Bolehlah beli. Okay, ni barang yang dah sampai few days ago. Benda ni. Apa benda tak tahu. Mesti barang makeup. Oh, inilah bulu ketiak. Bulu mata lah. Oh, bulu mata. Ni bulu mata yang I pakai ni. Kod yang sama. Tak, cantik kan? Ni kod dia. I beli banyak lagi. Bulu mata sangat penting untuk ekonomi kita. Ya ke? Penting lah. Penting. Ni bulu mata untuk saya penting. Sebab saya tak ada bulu mata. Ini apa? Next. Allah, berat. Ya. Betul lah, berat. Ini ialah stok tisu basah. Kegunaan dia sekarang untuk lap hingga sia-sia. Dan adik-adik kuat membuang. Abang samalah. Normal je. Nak membesar. Kalau beli sekali ni, kita boleh tahan dalam... Dulu kalau seorang boleh tahan 6 bulan. Abang dulu seorang. Kalau seorang, so kalau dah 2 orang anak, boleh tahan 3 bulan ke 4 bulan. Tapi baguslah. Dia tak ada apa? Any allergy dekat tisu ni. Sebab okey, kita teruskan je. Ni bukan sponsor kan? Ni semua kita beli sendiri tau. Tak ada satu pun yang sponsor dalam video ni. Semua kita habis duit sendiri beli semua. Bye duit-duitku. Bye duit-duitku. Oh, lagi satu. Ni barang kat kedai Eco. Inilah yang tinggal tu. Nanti korang tengok vlog. Inilah yang tertinggal yang aku pergi ambil tu. Okay. Sampai Mak Salih tu tolong kutip jatuh. Terima kasih, Mas Saleh. Mak Salih terima kasih. I lah terima kasih semua. Aku ketak sakit. Terima kasih, baby. Sama-sama. Ni penting ni. Ni penting. Ni semua benda yang penting dalam rumah. Sebab kita pun akan Duduk kat rumah. mungkin banyak duduk kat rumah. So, benda kerja-kerja pembersihan ni penting. Hari ni mostly kita beli banyak macam benda-benda nak kemas rumah. Ya. Dedek nak bagi nama dia apa? Abang, ni nama dia apa abang? Yang, cuba you bagi nama teddy bear Dedek. Dulu I punya teddy bear nama Smelly. Ya. Sebab I rasa nama tu comel. Bagi nama apa? Ladis. Ladis. Ladis washroom. You tahu ke tu? Tak. You tak tahu ke? Tak. What? Bro, what are you talking about, man? Ni adik punya. Lepas tu abang main. Sebab kereta comel ni. Kereta comel tu adik tau. Ni kereta comel. Nah. Comel je. Cuba tunjuk kat kamera. Abang pinjam adik punya kan? Share kan? Pip, 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 pip. Okay, now. Okay, dari situ kotak apa ni? Boleh tahan berat. Apa benda ni beratnya? Ni semua panic buying di awal bulan ni. Ni ialah
stok susu Yasir. Yasir sebab dia dah setahun, jadi kita dah tukar dia minum susu apa? Formula ni Macam nama tempatan je. Bagus susu ni. Farm Fresh. Kotak paling besar. Allah. Ni lah diapers. Ni semua stok. Stok takut harga naik. Jadi kita beli banyak-banyak. Aslinya ni tahan berapa bulan? Dalam ni ada berapa? Satu kotak ni ada 4. Ada 4. Tapi satu dah keluarkan. 4 abang, 5 adik. Oh ya, sebab abang lagi kurang pakai pampers lah. Sekarang pakai saiz L. InsyaAllah boleh habiskan. Dalam masa Pampers ada 4. Tak ingat lah, I tak kira lah pampers pakai berapa lama. Ya ke? 2 minggu kau boleh satu pack. Kan? Yalah. Should be okay je. Tapi yang lagi merisaukan je lah adik punya. Betul. Sebab adik selalu bocor, dia kecil kan, dia tukar more regular lah. Betul. Tapi pakai diapers okey lah. Dia apa ni? Satu harga dia bagus. Tak mahal sangat, tak murah sangat macam tu. Lepas tu budak-budak pun tak ada apa alahan ke apa ke. Kadang adik kulit sensitif tapi ni okey. Kan. So okey je lah. Sebab dari awal kita try okey je. Kita teruskan je sampai sekarang. Sampai dah tak okey baru kita cari apa? Brand lain. Alternatif lah. Ni semua bukan sponsor tau. Ya. So kita beli sendiri. Tapi kalau nak sponsor, hit the DM. Yes. Lepas tu kalau ni barang yang free. Ni you perlukan ruang kot. Ini bagus. Ni tu bapak dia punya kerja ni. Kalau tak rajin mengemas rumah, siap bapak. Ini bukan untuk kemas rumah. Kemas rumah lah, baju bersepah guna ni kan. Itu kan department you. Department I pula. Kan department sama-sama. Enough! Okay, ni sebenarnya barang yang kita dapat free. Tak adalah free pun sebenarnya. Points daripada kita beli benda yang paling mahal sekali dalam video ni. Ini dapat free redeem point. Jadi kita dapat yang ni. Ini ialah apa Philips Garment Steamer. Garment steamer. Harga dia berapa? Kalau kat kedai tak tahulah. 100 lebih macam tu. 100 lebih? Tadi kita redeem point berapa? I check dekat ni lah, Shopee 100 lebih. Biasalah Shopee. Mungkin 200 something ke. Pasang lah. Ni sebab susah air ni kita orang ada sekarang. Dia kan jenis flat, tak boleh nak steam. Jadi susah lah untuk iron baju kemeja Nobita tu, susah sikit. Sebenarnya ini bukan prioriti pertama sebab kita orang nak beli oven. Tapi oven tak ada stok. Yelah. Beli oven sebab nak try resepi KA. Ya, memang rumah bersepah. Sebab tu kita beli banyak penyapu. Lepas ni belilah vacuum. Comel, dia warna biru. Ni barang free ni, tapi okey lah. Worth it lah. Lepas ni senang lah nak straight kan. Hilangkan kedutan daripada baju-baju kemeja. Baju kurung pun senang. Yang mana ada manik-manik is easier. Pop. Mana adik punya bebe? Adik punya bebe. View. Ni apa dia abang? Dia nak tolong pasang. Dah. Tu apa? Itu ialah dia punya kain. Kain ni tutup ni. Bukan. Habis tu? Nak sangkut sini ke? Rasa sini ke? Agak sini. Yeah. Nampak gigi yang 2 batang tu kat belakang. Abang. Kita tak boleh stres. Kita tak boleh stres. Allah abang. Tada, inilah dia. Steamer free yang kita dapat. Yes. Sebab apa kita dapat benda ni free? Ada sebab tau. So kita beli satu benda yang I tak tahulah ni impulsive buying ke ataupun memang keperluan atau kehendak. You pernah tak dulu buat time sekolah kan, bank datang, lepas tu dia bagi buku tu, dia tulis keperluan, kehendak, lepas tu dia tulis beli berapa-apa. Pernah tak? tak kata datang sekolah. Jom menabung. Datang sekolah. 는 절대 째면 안 돼. 무슨 일이 있어서 알겠어? 대답해! Rasa tu menabung Nuri dulu dia. Ya ke? Kelab Nuri. Dia tak ada kelab Nuri ke?
Tak ada, tak pernah buat. You siap gagak pun. Ni ialah Inilah benda yang kita beli ya. At first saya ingat nak beli kat beg kuning je. Sebab beg kuning dekat rumah Orin. Sebab dia actually more cheaper dekat rumah Orin. Tapi bila kita beli kat kedai, dia dapat points yang kita boleh redeem barang lain. Jadi dia rasa macam lagi more worth it lah macam tu. Sebab boleh pilih banyak barang. Points dia, kita cashback kita dapat dalam 900 lebih balik. Jadi kita baru guna berapa yang points dapat free tu steamer tu. Baru guna 200 lebih. Baru guna 200 lebih. Jadi kita ada banyak lagi points yang boleh redeem. I nak redeem oven buat SPKA. Inilah dia. Cuba korang teka harga berapa. Jet 85 ni brand Samsung. Ya, ni beli sendiri je. Ya, ni semua beli. At first macam tak nak beli sebab rasa macam tak perlu. Tapi bila dah keluar kedai tu pun dah asyik dia berfikir-fikir, maksudnya perlu. So ada sebab tau kenapa kita beli vacuum yang mahal ni. RM2,099 kan? RM2,099. Kalau beli dekat beg Orin, RM1,800. Tapi dia tak boleh redeem barang-barang lain lah. Tu je lah dia punya perbezaan. At least kita beli ni dekat kedai tu, kita boleh redeem lagi banyak barang. Redeem oven, boleh redeem itu banyak lah. Abang tu berat abang, not for you. Mama gigit nih. Au. Ini dia. Inilah barangnya. Tu kan kita balik. Sini Dia sama ni. So vacuum ni dia ada banyak mode. Banyak power. Ni max terus mode Z tau. Z tengok. Obor pun takut. Yasir pun takut lah dengan benda ni. Tapi pekedai recommend guna mode minimum je. Itu pun cukup bagus lah. Yes. Sebab apa kita beli benda ni? Yang betul ya. Dia buat macam main kereta pula. Astagfirullah. Kehidupan dewasa macam apa ini? Okay, sebab apa kita beli tu vacuum ni? Excitednya Vacuum RM2,000. cakap. Saya excited vacuum RM2,000. Sebab Vacuum lah saya macam tu. dia boleh mop sekali. Itulah dia punya winning point. Sebenarnya banyak je yang boleh mop sekali. Tapi suction dia tak kuat. Suction ni better. Yang ni kita dah try kat kedai. Bagus lah. Dan lagi satu, dia punya kepala ni, dia ada kepala yang untuk tempat yang tinggi. So kita tak payah nak panjat-panjat. Sebab satu dia punya vacuum ni panjang. So dia punya kepala tu dia boleh bengkok-bengkok. So kalau kita nak capai atas almari ke apa ke, senang je. Tak perlu nak panjat-panjat, kita just pegang macam ni. Sebab dia tak berat pun. Dan kita boleh vacuum Easy. Siapa yang boleh vacuum? You lah. You kan atas-atas semua you lah gemuk. I padam papat hitam. Papa hitam mana pula yang nak padam? Tak bagus dia punya pengasingan tugas. Tapi vacuum ni untuk yang ada anak-anak kecil baguslah. Betul. Senang. Lepas ni you boleh vacuum ni semua dah. Lepas ni. Betul. Siapa yang boleh vacuum? Atas-atas semua you lah gemuk. You. And dia ada warranty 2 tahun. No, 10 tahun. Motor. 10 tahun? Motor lah. Lain ada parts 2 tahun. Dia cium adik dia pula. Ni punya base. Dia kena drill ke dinding. Dia kena drill now. Sebab sekarang dah malam. Jiran marah. Sebab dia nak tidur kan. Common sense cakap. Ya, common sense lah. Takkan nak buat kerja bising malam-malam. Yang bagusnya vacuum ni, dia tak bising pun. Dia tak dengar sampai ni lah, luar. Vacuum sebelum ni dengar ke? Tak juga. Ada vacuum yang bunyi memang Motor jet. Ya. Walaupun dia ada mode jet, tapi bunyi dia sedap didengar. Ya ke? Ya. Alamak, tengok tangan I dah keluka. Ya ke? Siannya. Apa jadi? Tak tahu kenapa. Kena kotak ke apa tahu. Oh ni, sensitifnya you. Maksudnya I dah meninggal lah. I pun dah meninggal. Okay, ni dia punya base. So ni kena drill kat dinding. So boleh sangkut je.
Apa vacuum ni tak beza? Allah dah campak kat mama. Berbaloi ke tak vacuum ni? Berbaloi kalau rajin guna. Kalau tak rajin guna tak berbaloi juga. Jom kita start guna sekarang. First sekali, saya akan vacuum phone ni. Kenapa pula? Bye-bye. Side. Kita tak habis lagi. Jadi, apakah pengajaran daripada Oh, ada pengajaran. Wow, bagus lah yang ini. kita spend hari ni? Apa? So first of all, kita nak jaga kebersihan. Memandangkan kita pun akan banyak duduk rumah dalam ekonomi sekarang. So kita dah standby. Ya Allah, kan bapak tengah bagi tazkirah. Jadi jangan malas lah. Jangan malas lah, tu je lah. Lepas ni kena saving. Sebab hari ni dah overspend. Tak adalah overspend macam We spend banyak juga. China. Kencana ya. Yeah. tapi tak apa. InsyaAllah Allah ada bagi rezeki lain. Okay, bye. See you guys in the next video. Kalau nak tahu kita buat video yang macam mana lagi, di request dekat comment section. Ciao.